Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini dalam podcast istimewa sempena Majlis Apresiasi dan Hari Akademia PMJB 2025. Okey, pada hari ini saya selaku moderator Farhana akan memperkenalkan kepada anda dua orang tetamu istimewa kita. Ni pendidik yang paling orang kata berkaliber lah dekat sini, antara yang berkaliber ya. Okey, kita perkenalkan untuk barisan tetamu kita yang istimewa pada hari ini. Yang pertama Tuan KJA Encik Ezri. Okey, dan yang kedua Puan Shasha, selaku ketua program untuk Majlis Apresiasi dan Hari Akademia 2025. Selamat datang Puan. Okey, kita mulakan dengan segmen yang pertama ya. Okey, saya kat sini nak tanyalah Tuan KJA, mengapa ya apresiasi majlis ni lah, Majlis Apresiasi dan Hari Akademia ini penting untuk staf dan juga pendidik? Okey, terima kasih Puan Bella. Saya rasa agak menarik juga persoalan yang ditimbulkan. Kenapa kita perlu bagi penghargaan ataupun kenapa kita nak wujudkan satu majlis apresiasi kepada warga Politeknik Metro Johor Bahru khususnya. Bagi saya, tujuan kita nak adakan majlis apresiasi ni tak kiralah anda sama ada staf akademik, pensyarah maupun staf sokongan, anda lah wira Politeknik Metro Johor Bahru. Kerana anda secara tidak langsung telah menyumbangkan tenaga, akal fikiran, masa, wang ringgit untuk mendidik anak bangsa kita di Politeknik Metro Johor Bahru. Bagi saya, ianya adalah satu pengiktirafan kepada pensyarah politeknik dan staf sokongan, kerana apa yang mereka buat ni tidak boleh kita, macam mana cakap Syasha, macam tidak boleh kita nak diukur dengan wang ringgit, tapi kita hargai usaha mereka dalam majlis ini. Okey, betul. Menarik juga kupasan daripada Tuan KJA kita. Okey, kita tanya pula pendapat pada kita punya Puan pengarah program. Okey, Puan Shasha. Okey, terima kasih Bella. Betul, sebenarnya saya setuju juga dengan Encik Ezri. So basically kita bukan saja nak orang kata dah lost lah. sorry. Dia tak apa, continue je. Okey, boleh continue, nanti cut Okay, so basically dia bukan saja penghargaan peribadi sebenarnya kepada penerima-penerima anugerah ni, tapi kita nak sampaikan mesej bahawa sebenarnya pihak pengurusan lah, khususnya PMJB, kita nak warga PMJB tahu seperti mana yang Encik Aziz cakap tadi, sekecil mana pun usaha mereka, sekecil mana pun jasa mereka, kita nak hargai. So dia boleh jadi dia sebagai satu pemangkin lah supaya kita dapat menjadi ke arah budaya kerja yang lebih cemerlang. Betul Syah, saya memang agak menarik juga kupasan Syasha tu. Kita sebenarnya seusaha sekecil anda pun kita akan hargai sebenarnya. Betul. Okey, kita berbalik kepada Puan pengarah program kita, Puan Shasha. Okey, apa pula pendapat Puan Shasha berkenaan apa anugerah ni, apa yang istimewanya pada Puan Shasha? So macam saya rasa anugerah yang istimewa yang saya rasa ini pendapat peribadi saya lah, saya rasa adalah anugerah untuk Pensyarah Harapan lah. So Pensyarah Harapan kan. So macam kita tahu untuk tahun 2024 kita ada banyak dapat pensyarah baru kan. So saya sendiri sebenarnya nak compare dengan Tuan KJ, saya baru setahun jagung, baru 5 tahun. Mungkin Tuan KJ dah berpuluh tahun kan. Tak Syah, saya rasa pun awak pun dah pengalaman lebih banyak pada saya. So dengan adanya anugerah ni sebenarnya dia jadi satu bentuk orang cakap penghargaan yang samalah juga, dia akan membangkitkan kegairahan pensyarah tu muda kan, berdarah muda, panas. So bila kita hargai apa yang mereka lakukan, so mereka akan lebih maju ke depan dan sebagainya lah. So basically dia bukan saja satu anugerah yang mampu orang kata menaikkan lagi semangat dia untuk menjadi lebih baik, tapi juga akan menjadi contoh lah pada kemudian generasi yang akan datang. So kat sini boleh saya boleh saya simpulkan. Ya, betul. Terima kasih Puan Moderator. Boleh saya simpulkan kat sini yang sebenarnya Hari Akademia ni bukan setakat orang kata sebagai anugerah, tapi juga sebagai usaha, dedikasi dan juga orang kata pemangkin kepada semua pensyarah pensyarah dan juga staf lah untuk lebih maju ke hadapan. Okey. Okey, diam tak diam kita dah masuk ke segmen yang keempat.
Sekejap je kan. Masa berlalu. Kan. Walaupun kita macam kadang-kadang bermulaan dengan gugup. Tapi akhirnya benda tu berjalan. InsyaAllah seperti biasa kan. Betul. Okey. Okey, untuk segmen yang seterusnya kita nak bertanya dengan Tuan KJA berkenaan dengan masa depan PMJB. Okey, berkenaan dengan TVET. Okey, apa pandangan Tuan KJA berkenaan dengan masa depan PMJB? Okey. Cuma mungkin saya akan bagi ataupun satu harapan mengenai program apresiasi khususnya. Saya berharap rakan-rakan pensyarah ataupun rakan-rakan sokongan akademik dapat meneruskan kecemerlangan pada tahun ini, pada tahun yang akan datang. Semoga kecemerlangan yang kita dapat hari ini, kita dapat membina pahala yang berpanjangan sebenarnya. Sebab apa yang kita nak lahirkan sebenarnya adalah generasi yang akan membantu negara kita kepada satu tahap yang berbeza. Sebab apa yang kita nak lahirkan adalah seorang TVET yang cemerlang, bukan sekadar cemerlang. Saya rasa kita nak seorang graduan TVET yang cemerlang dari segi insaniah dan rohaniah, dari segi akademiknya juga. So ini adalah perkara yang penting. Ini adalah satu bekalan yang kita boleh buat di akhirat kelak. Apa yang kita buat sekarang ni, insya-Allah, kalau kita tak dapat di dalam dunia ni, percayalah rakan-rakan pensyarah, kita akan dapat pahala yang berpanjangan di akhirat kelak, insya-Allah. Mungkin itu sajalah yang saya dapat kupaskan pada petang inilah. Terima kasih Tuan KJA. Agak berat untuk soalan yang segmen keempat ni. So kita agak serius kat situ Okey, kita nak tanya dengan Puan Pengarah Program pula, Puan Syasha. Apa pandangan Puan Syasha pula untuk segmen keempat ni lah, untuk masa depan PMJB, TVET, apa harapan ke apa pandangan Puan Syasha silakan? Since Ezri dah bercerita tentang staff, so saya memfokuskan pada pelajar lah. So saya sebenarnya sangat berharap lah dengan adanya majlis apresiasi dan hari akademia ni, mudah-mudahan anugerah yang mereka terima ni boleh dijadikan sebagai inspirasi lah. Sebab nak ceritanya anugerah, kita nilai sesuatu tu bukan sekadar pada grade saja. You pandai, you cemerlang, tak semestinya juga you adalah graduan yang hebat kan. So kita tengok dari segi kepimpinan mereka, komunikasi mereka, mungkin dari segi sukan, muzik, apa pun yang mereka buat, apa pun sekecil-kecil mana pun apa yang mereka buat, jika dia memberi nilai tambah pada manfaat pada orang lain, saya rasa benda tu baiklah. So macam Izzy cakap tadi lah, untuk TVET dan sebagainya kan, dia bukan saja kita nak cerita kat dunia, tapi nak juga biar benda tu berpanjangan lah, tak kira non-Muslim ke Muslim dan sebagainya. Saya percaya semua orang pun nak menjadi yang lebih baik dan memberi manfaat pada yang lain lah. Okay, terima kasih Puan Syasha atas pandangan tu. Okay, diam tak diam, kita dah dalam penutup kepada podcast kita pada hari ini. Alhamdulillah. Okay, rupanya dalam sepanjang kita bersembang ni lah, majlis apresiasi dan juga majlis hari akademia ni bukan sekadar bukan sekadar apresiasi sahaja, bukan sekadar orang kata benda yang boleh dipandang remeh, tapi sebenarnya ia adalah sumber inspirasi, usaha dan sebagainya yang banyak saya pelajari pada petang ni. Banyak ilmu yang saya dapat. Okey, bukan sekadar orang kata selama ni hanya anugerah. Tak, sebenarnya lebih daripada itu. Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah kepada dua orang tetamu saya yang sudi bersama-sama saya, yang sama-sama juga berkongsi pandangan dan pendapat. Itu Tuan KJA kita, Cik Ezri, dan juga Puan Pengarah Program kita, Puan Syasha. Okay, terima kasih sebab sudi hadir. Okay, dengan ini tamatlah kita punya podcast istimewa sempena Majlis Hari Akademia dan juga Majlis Apresiasi PMJB tahun 2025. Jumpa anda di Majlis Apresiasi dan Hari Akademia PMJB 2025. Bye.